Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kita mulakan kelas kita petang ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, sebelum kita mula, suara saya dengar dan jelas ke? Boleh dengar? Boleh. Okey. So, hari ni kita akan sambung kelas hari tu. Tak silap saya, kita dah belajar masuk bab 3 dan kita dah belajar sampai mass, jisim bahan. Betul ke? Sampai sini kan? Ingat tak? Takut tertukar slide ni. Saya rasa kita dah belajar kira JAR, kira bilangan zarah, and then kira jisim. Betul sampai sini? Untuk siapa yang datang itu? Saya rasa betul dah. Okay, sebelum kita tengok latihan, kita just revise balik bab 3 ni Okay. So, benda paling penting dekat sini adalah korang kena faham bahawa setiap unsur, setiap elemen lah, okay, ataupun atom, mereka mempunyai jisim yang tersendiri. Okay. So, istilah pertama hari itu kita belajar jisim atom relatif. Jisim atom relatif ataupun JAR. Yang belajar di LP, kita panggil relative atomic mass. Okay, RAM. Okay, jisim atom relatif ni merujuk kepada jisim atom. Sebagai contoh, natrium jisim dia 23. Karbon 12. Oksigen 16. Ataupun klorin 35.5. Ataupun mungkin hidrogen 1. Okey, nitrogen 14. So, setiap unsur ada dia punya jisim tersendiri. Okey, so selalunya kita kena tahu mengira jisim molar. And then kita ada belajar tentang jisim molar. Jisim molar. So, jisim molar sesuatu bahan adalah merujuk kepada jumlah JAR dia. Sebagai contoh kalau saya tanya, hitung jisim molar natrium. Sama je lah, 23. Tetapi jisim molar ni dia berunit, gram per mol. Ini bermaksud setiap 1 mol ia berjisim 23 gram. 23 gram per mol. Okey. Contoh kedua, kalau kita nak ada natrium klorida, NaCl. So, bagaimana menghitung jisim molar dia? Tambah je. So, natrium 23, klorin 35.5. Maka korang akan dapat 58.5 berserta unit gram per mol. So, ini jisim molar. Okey. Nombor 3, contoh lain. CH4. So, macam mana nak kira jisim molar dia? Kita tambah sahaja JAR setiap unsur. Karbon 12 tambah hidrogen ada 1. Hidrogen 1 ada 4. Maka jawapannya 16 gram per mol. Dan seterusnya. Jisim molar ni ada apa-apa masalah ke? Semua jelas Boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu kita belajar dua formula dah. Di mana jikalau kita ada bilangan mol. Okey, bilangan mol. And then soalan suruh cari bilangan zarah. Ingat balik. Bilangan zarah. So, mol nak cari bilangan zarah, kita kena darab Avogadro constant. Pemalar Avogadro. Di mana nilai dia 6.02 darab 10 kuasa 23. Ingat balik. Bilangan zarah nak cari bilangan mol, bahagi pemalar Avogadro. Okey? So, ingat baliklah apa benda ni. Alright? Kedua adalah jikalau kita ada bilangan mol, kemudian disuruhnya cari mass ataupun jisim. Mass unit dia biasanya gram. Maka mol nak cari jisim, kita kena darab jisim molar. Kita kena darab molar mass ataupun jisim molar. Okey? Kalau jisim nak cari bilangan mol, kita bahagi. So, bahagi jisim molar. Okey? So, kita cuba tengok latihan di sebelah. Saya rasa saya pernah suruh buat. Okey, so cuba kita buat. Okey, soalan tanya,
Berapakah jisim bagi 1.2 mol natrium hidroksida? Okey. Satu lagi cara nak buat adalah korang buat segitiga. Selalunya cikgu kat sekolah ajar segitiga. Segitiga macam ni. Di belah kiri adalah mol. Atas adalah jisim. Bawah pula jisim molar. Ni kena hafal. Okey, segitiga. Belah kiri ni bilangan mol. Atas tu jisim. Bawah tu jisim molar. So, kena hafal lah. Okey, jisim molar. Macam tu. So, soalan. Dia diberi mol. Tapi dia suruh kira mass. Jisim. So, macam mana kita nak guna triangle ni? Tutup jisim. Jikalau tutup jisim, perasan tak? Tinggal mol dengan jisim molar. Bersebelahan. So, kalau bersebelahan bermaksud mol darab jisim molar. Jisim molar. Macam tu. Okay? So, formula dia kalau boleh awal-awal belajar, korang buat penuh. Macam ni. So, jisim natrium hidroksida NaOH sama dengan mol darab jisim molar. Okey? Maka akan dapat mol dia 1.2 mol darab jisim molar. Okey, NaOH. Kita kena tambah setiap jisim unsur tersebut. So, dah diberi JAR dekat sini ataupun RAM So, natrium 23 tambah O16 tambah H1. Tutup, letak unit dia, gram per mol. Kemudian cuba hitung jisim molar dia. 23 tambah 16 tambah 1. So, 40. So, 1.20 mol darab 40 gram per mol. So, bila darab, mol dengan mol ni boleh potong. Ni matematik. Nanti korang akan belajar. Maka tekan kalkulator akan dapat 48 gram. Siap. Okay. Faham ke untuk ni? Boleh ke? Okay. Cuba buat nombor 2 dengan nombor 3 boleh ke dah buat? Dah buat belum? Dah buat belum? Cuba react. Dah buat belum? Belum cuba buat boleh? Nombor 2, berapakah bilangan mol yang terdapat dalam 450 gram air H2O? Tengok triangle tu macam mana nak cari mol. Nombor 3 pula, berapakah bilangan mol yang terdapat dalam 56.4 gram kupron 2 nitrat? Cuba buat boleh? Cuba buat Kalau ada soalan boleh tanya. Pastikan pengiraan ni kena faham ya. Kalau tak faham, bagi tahu je. Kita ulang balik sebab ini topik paling penting dalam kimia. Kalau tak dapat, susah nanti sampai form 5. Okay, cuba kita tengok nombor 2. Okay, cuba bagi tahu saya apa formula nak cari bilangan mol? Diberi jisim. Cuba tengok triangle. Cuba bagi tahu. Macam mana nak cari bilangan mol? Sesiapa je nak tulis pun tak apa kalau tak nak cakap. Okey, apa bahagi apa dalili? Cuba bagi tahu penuh, jangan bahagi je. Apa bahagi apa? Jisim bahagi jisim molar. Betul. Okey. So, tengok segitiga. Cuba tutup mol. Sebab yang nak dicari mol. So, bila tutup kita perasan jisim atas, bawah dia jisim molar. Maka bahagi. Alright. So, tulis kat sini juga.
GC mass over molar mass. GC molar. Maka buat satu-satu. So GC dia 450 gram. So bahagi GC molar H2O. So H1 ada 2 tambah O 16. Unit dia gram per mol. Gram per mol. Maka akan dapat 450 gram bahagi 18 gram per mol. So gram-gram boleh potong sebab bahagi. Jadi bila tekan dapatlah 25 mol. Okey? Dapat ke nombor 2 ni semua orang? Dapat nombor 2? Yang lain boleh? Boleh Okey, nombor 3. Siapa dapat nombor 3? Cuba buat nombor 3 sekarang. Siapa dapat cuba bagi tahu jawapan dia. Dia nak bilangan mol. So formula dia sama je lah. Cuba kira Okey, so berapa GC molar kuprum 2 nitrat? Siapa dah kira? GC molar kuprum 2 nitrat. Siapa dapat? Saya nak GC molar kuprum 2 nitrat dulu. Siapa dah kira? Ada yang dapat ke? GC molar dulu, GC molar. Okay lah, saya tanyalah. Okay, Adam Zahid, dapat berapa GC molar kuprum 2 nitrat? GC molar kuprum 2 nitrat. Adam? Cuba kira. Tahu tak cara kira dia? Masukkan satu-satu tengok Cu NO32. Nanti kau dah dapat bagi tahu Okay, Emil dapat mol 0.3. GC molar dapat berapa GC molar? Saya nak tahu GC molar dulu. Okay, 0.3 mol Dan Lily 188. Betul. Okay. So, GC diberi dalam soalan 56.4 gram. Okay, betul Adam. Bagus. Bahagi. Ingat bila baru belajar ni kita buat unit sekali. So, GC molar kuprum 2 nitrat. So, kuprum 64 tambah 2 darab sebab NO3 tu ada 2 kan. So, nitrogen 14 tambah oksigen 16 ada 3 gram per mol. Nanti kalau orang tanya berapakah GC molar, kalau boleh jawab dengan unit 188 gram per mol. Cuba jawab macam tu. Lebih bagus. Okay. So, bahagi 188 gram per mol. Maka gram-gram dapat potong. So, jawapan dia adalah 0.3 mol. Betul. 0.3 mol.
Okay? So setakat ni boleh ke sampai nombor 3? Okay, cuba buat last nombor 4 sebelum kita tengok topik baru. Boleh? Cuba buat nombor 4. Nombor 5 tu biar dulu. Cuba buat nombor 4 kan. Siapa dah dapat nanti boleh bagi tahu. Kalau ada panjang ambil 4. Tapi dapat banyak perpuluhan ke? Rasa macam tak. Kalau panjang titik perpuluhan, contoh dalam kalkulator sampai belakang, akan ambil 4 titik perpuluhan. Okey, Emil equal. Betul. 0.2 mol. Okey, kita cuba tengok sama-sama. So, dia nak bilangan mol, maka tulis penuh. So, bilangan mol zinc nitrat. Okay. So, formula dia adalah jisim bahagi jisim molar. Okay. So, jisim zinc nitrat adalah diberi 37.8 gram. Sekarang kena hitung jisim molar zinc nitrat pula. So, zinc 65 tambah 2 kurungan sebab NO3 ada 2. So, nitrogen 14 tambah oksigen 16 ada 3 gram per mol. Dapat berapa molar mass? GC molar? Okay, 189 betul. 189 gram per mol. Okay, so pastikan betul kira molar mass, GC molar. Potong-potong dapatlah 0.2 mol. Okay? Yang lain dapat tak 0.2 mol? Okay, tengok nombor 5. Okay, nombor 5 ni, okay, saya nak tanya. Dia tanya hitung jisim 3.01 darab 10 kuasa 23 atom kuprum. Okay, kita dah belajar 2 formula, betul? Triangle pertama adalah mol. Di atas ni adalah bilangan zarah lah. Yang itu boleh jadi atom, boleh jadi molekul, boleh jadi ion. Kita belajar awal dulu. Bawah ni pula pemalar Avogadro iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey. Triangle nombor 2 yang kita baru belajar tadi ataupun hari tu adalah jisim. Mol, jisim, jisim molar. Mol, jisim, jisim molar. Okey, sekarang ni soalan nak cari jisim. Kalau kita nak cari jisim, kita kena tahu apa baru boleh cari jisim. Cuba tengok segitiga. Wajib ada apa baru boleh cari jisim. Tengok dekat segitiga, kita kena ada apa baru boleh cari jisim. So, kalau kita tutup jisim, kan? Kalau kita tutup jisim, sepatutnya
bilangan mol, sepatutnya bilangan mol darab jisim molar. Betul tak semua? Okey, betul. Apa yang tak ada? Jisim molar kita boleh kira. Mol kita tahu tak mol dia sekarang? Kita tahu tak mol dia? Ada diberi ke tidak? Tak ada kan? Betul. So kalau tak ada, perasan tak? Okey, tapi mol tak ada. Tetapi dalam soalan dia beri 3.01 darab 10 kuasa 23 atom kuprum. Ini adalah bilangan zarah kuprum. Boleh tak nak cari mol? Diberi benda tu. Kita ada bilangan atom kuprum dia, boleh tak nak cari mol dia? Boleh tak? Cuba tengok segitiga yang pertama. Yang kita ada bahagian atas. Yang ni. 3.01 darab 10 kuasa 23. Soalan nak mol tak tahu. Avogadro pun tahu. So, boleh tak nak cari bilangan mol? Okey, boleh Maka, step pertama adalah kita cari bilangan mol dulu. Cari bilangan mol. Di mana dia beri bilangan atom kuprum. So, 3.01 darab 10 kuasa 23 bahagi dengan pemalar Avogadro. Cuba kira dapat berapa? Okey, 0.5 mol. Sama tak semua orang? 0.5 mol. Dapat So, dapat 0.5 mol. Okey, kita dah ada mol. Boleh tak nak cari jisim sekarang? Boleh tak? Dah ada mol. Boleh tak? Boleh. Maka step kedua, selesaikan. So, dia nak jisim. So, jisim sama dengan mol darab jisim molar. Okay. So, mol dia adalah 0.5 mol. Jisim molar untuk kuprum dah diberi 64 gram per mol. Maka potong-potong dapatlah 32 gram. So, itu cara dia. Di mana dia beri benda lain. Dia bagi bilangan zarah. Tetapi cari jisim. Maka step pertama ingat, apa-apa cari mol. Sebab bila kita cari mol, ingat, bila kita jumpa mol ni, kita boleh cari semua benda. Kita boleh cari semua formula. Sebab mol ni adalah paling penting. Kita tahu mol, kita boleh cari apa-apa. Nak cari isi padu boleh, nak cari jisim boleh, nak cari keperkataan boleh. Itu semua akan belajar nanti. So, ambil tahu apa-apa kena tahu mol. So, macam mana nak tahu mol? Tengok maklumat yang diberi. Yang saya bulat warna biru ni, ini adalah maklumat. Ini adalah maklumat ataupun info. Maklumat dia adalah tentang bilangan atom. Maka step pertama cari mol dia menggunakan formula. Dah jumpa mol, barulah cari jisim. Okey? Jelas ke? Yang lain faham tak yang lain? Dapat ikut Kita teruskan ke topik baru boleh? Okey. Okey, nombor 3 adalah kita nak mencari isi padu bahan. Formula dia sama macam jisim. Kalau jisim, darab jisim molar kan? Kalau isi padu, darab isi padu molar. Ini tukar sikit salah ni. Unit dia dm padu per mol. dm padu per mol. Di mana isi padu gas ni boleh terbahagi kepada dua keadaan. Yang pertama dalam standard temperature pressure nama dia. STP. Standard temperature pressure. Di mana akan diberi dalam soalan. Nilai dia 22.4 dm padu per mol. Kalau dalam keadaan bilik, 24 dm padu per mol.
So, cara dia mudah sahaja. Jikalau kita ada bilangan mol, kalau kita buat segitiga segitiga, macam biasa belah kiri mol. Atas adalah isi padu. Bawah pula isi padu molar. Isi padu molar ataupun molar volume. Isi padu molar pula terbahagi kepada dua. Ada STP, ada bilik. Ikut soalan. STP nilai dia 22.4. Bilik nilai dia 24. Okay? And then tengok nota di belah kanan. Dia kata make sure unit untuk volume of the gas and also molar volume is same. Kena sama. Bermaksud kalau dalam soalan bagi dalam bentuk sentimeter padu, kita kena tukar dulu dalam bentuk DM padu. Kena tukar dalam DM padu. Sebab kerana unit untuk molar volume ataupun isi padu molar dalam bentuk DM padu. Maka isi padu kita pun kena dalam unit DM padu. Kita akan tengok contoh soalan. Kita tengok contoh dekat sini. Ni tukar DM padu. DM padu. Okay. So tengok soalan pertama. Kira bilangan mol gas pada STP untuk 11.2 DM padu oksigen. So penyelesaiannya kita tahu, kalau kita buat segitiga, ikut korang lah, korang lebih selesa yang mana? Segitiga ataupun gambar rajah biasa. Okay? So belah kiri kita tahu mol. Atas adalah isi padu lah. Belah bawah isi padu molar. Isi padu molar. Soalan nak bilangan mol, maka tutup mol. Bila tutup mol, kita perasan isi padu bahagi isi padu molar. So, isi padu dia 11.2 bahagi isi padu molar dalam STP. Sebab soalan kata STP. So, bahagilah 22.4 DM padu per mol. Dapat 0.5 mol. Okey? Manakala yang belah kanan pula, contoh kalau dia suruh cari isi padu, diberi mol. Okay. So, tutup isi padu dalam triangle tu. Tutup. Maka korang akan dapat mol darab isi padu molar. Maka 1.2 mol darab 22.4 DM padu per mol. Dapatlah jawapannya. Okay. Boleh ke untuk isi padu molar? Konsep dia sama je macam GSIM. Cumanya unit berbeza. Salin dulu. Untuk siapa nak salin. Nanti buat latihan baru akan nampak. Tapi setakat ni jelas tak? Boleh? Okey, sekejap Boleh Okey, so cuba tengok. Kita dah belajar 3 formula. Okey, apa-apa kalau buat latihan, cuba kita senaraikan formula kita. Okey, formula pertama iaitu triangle yang pertama. Kita belajar tentang bilangan zarah, betul? Ingat ini mol. Nah, kita buat segitiga terus. Segitiga. Okey, ada 3 segitiga Ini mol, ini mol. Perkara pertama kita belajar adalah bilangan zarah. And then pemalar Avogadro, Na. And then nombor 2 kita belajar tentang jisim ataupun mass. So bawah dia apa? Mol, jisim, jisim molar. Jisim molar. Yang ketiga adalah kita belajar isi padu. So isi padu molar. Okay? So 3 formula kita dah belajar. Maka boleh cuba buat untuk soalan 1, 2, 3. 4 ni biar tak payah. Boleh cuba buat 1, 2, 3. Contoh soalan 1, dia nak bilangan atom. Diberi jisim. Maka perkara pertama yang kita kena cari apa? Perkara pertama.
Kita kena cari apa supaya kita boleh guna maklumat tu untuk cari semua benda? Anyone? Dia nak bilangan atom tapi diberi jisim. Kita tahu formula nak cari bilangan atom adalah mol darab pemala Avogadro. Tetapi mol tak ada. Mol tak ada. So kita kena cari mol dahulu. Yang itu faham ke? Sebab nak cari bilangan atom mol darab pemala Avogadro. Tetapi mol tak ada. Maka kena cari mol dulu. Jelas tak yang tu? Yang lain faham tak yang lain? Kenapa kena cari mol dulu? Okey. So macam mana nak cari mol? Kita tengok ada diberi jisim. Ada diberi jisim. Maka kalau ada jisim, kita boleh cari mol dia dengan menggunakan formula jisim bahagi jisim molar. So bila dah jumpa mol, baru kita darab dengan pemala Avogadro. Jelas tak? Jelas ke? Okay, cuba buat boleh? 1, 2 dan 3. Jadi kita discuss Saya bagi awak 5 minit. 7 minit untuk buat. 1, 2, 3. Boleh? 2, 4, 5 kita discuss Cuba buat. Sesiapa nak tanya soalan boleh tanya sekarang.
Oh ya, dia punya JAR, RAM nampak kan kat mana? Saya ada tulis. Nampak Contoh macam ferrum saya ada tulis dekat nombor 2 tu. Jisim atom relatif Fe56. Dapat Kalau klorin 35.5 ada dekat soalan nombor 2 tu. Saya dah letak dekat situ. Itu untuk ferrum punya JAR. RAM. Okay, kita buat sama-sama sebab nanti lambat pula. Okay, tengok nombor 1. So, nombor 1 kata kira bilangan atom dijumpai dalam 28 gram ferrum. Okay, so nak cari bilangan atom mol darab pemalar Avogadro tetapi tiada bilangan mol tetapi diberi jisim. Maka kena cari mol dahulu. Maka bilangan mol ferrum. So diberi jisim, jisim bahagi jisim molar. So ferrum jisim molar dia 56. So gram per mol. Maka mol dia akan dapat 28 bahagi 56. So akan dapat 0.5 mol. Okey, dah ada mol, maka dah boleh cari bilangan atom. So, bilangan atom Fe sama dengan 0.5 mol darab pemalar Avogadro. 6.02 darab 10.23. Dapat berapa? Cuba kira dapat berapa? Kuasa berapa tu? So, korang akan dapat 3.01 darab 10 kuasa 23 atom ferrum. Semua dapat tak jawapan ni? Dapat tak untuk jawapan ni? Yang lain dapat ke? Lagi 9 orang? Dapat ke? Okey, tengok nombor 2 pula. Nombor 2 dia suruh cari jisim untuk 1.5 darab 10 kuasa 24 molekul klorin. Okay, jisim kita tahu tengok kotak tu kita kena mol darab jisim molar. Betul? Mol darab jisim molar. So jisim molar kita boleh kira, mol kita tak tahu. Maka apa yang kita kena buat? Cari mol dahulu. Cari mol dahulu menggunakan maklumat yang diberi. Dia bagi 1.5 darab 10 kuasa 24 molekul. Maka guna maklumat itu untuk cari bilangan mol. So, kita tahu nak cari bilangan mol. Okey, bilangan zarah dah bahagi pemalar Avogadro. Tengok balik segitiga tu. Yang kita tahu bilangan zarah atas. Yang kita nak cari mol di belah kiri bawah. Tutup mol, so kita akan dapat bilangan zarah bahagi pemalar Avogadro. Maka you guys patutnya akan dapat berapa mol dia? Siapa dapat? Dapat berapa mol dia? 1.5 darab 10 kuasa 24 bahagi 6.02 darab 10 kuasa 23. Korang dapat yang panjang tak?
Kalau panjang, dah ambil 4 titik perpuluhan. Okay? So, Adam kata 2.492. Betul. Kalau boleh ambil 4. Kalau ambil 4, sepatutnya kita akan dapat 2.4917 mol. Semua dapat tak yang ni? Dapat So, dah ada mol. Dah ada mol, maka dah boleh cari jisim. So, dah dapat tak jisim dapat berapa? So, jisim akan dapat berapa? Cuba kira. So, GC mol darab GC molar. So, mol dia 2.4917 mol. So, darab GC molar gas klorin, Cl2. So, Cl35.5 ada 2 gram per mol. Maka jawapan akhir akan dapat 176.9103 gram. Dapat tak? Dapat So, nombor 3 dapat belum nombor 3? Nombor 3 dapat ke tidak? Sekarang ni dia dalam bentuk 2.75 kilogram. Apa yang kita kena buat kilogram ni? Sekarang ni dia nak bilangan mol diberi jisim. Maka direct lah. Direct je. So, mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Okay, saya nak tanya, boleh ke terus kita ambil 2.75 kg? Boleh tak ambil kg? Contoh jisim molar dia adalah karbon 12 ada 4 tambah hidrogen 1 ada 10. Unit dia gram per mol. Boleh tak terus macam ni? Kita boleh kira tak matematik kalau unit tak sama? Tak boleh. Sebab itu kilogram. Yang kita ada gram per mol. Betul tak? Gram per mol. Maka kg tu korang kena convert kepada gram dahulu. Faham tak kenapa kena convert dulu? Kenapa tak boleh ambil direct kilogram? Faham So, tukarkan dia akan jadi sepatutnya 2750 gram. Okey? Kita tukar supaya gram dengan gram ni boleh potong. Maka akan dapat akan dapat 80.8824 mol. Okey? Ya ke? 12 darab 4. Sorry, salah. Bahagi 58. So, akan dapat 47.4138 mol. Dapat ke? Dapat Okey, so setakat ni faham tak? Kenapa nak cari mol dulu, baru cari soalan dia. Contoh nombor 1 nak bilangan atom. Tapi kita cari mol dulu, baru boleh cari bilangan atom. Macam soalan nombor 2 juga. Soalan nak jisim. Tetapi diberi bilangan molekul. Maka kena cari bilangan mol dulu, baru boleh cari jisim. So, faham tak kenapa kena cari mol dulu? Boleh ke? Okey. Yang lain-lain tu faham ke? Lagi 9 orang? Okey, ada apa-apa soalan? Ada latihan lagi ni. Kita akan buat banyak latihan untuk faham. Setakat ni semua jelas ke? Ada apa-apa soalan? Tak ada Betul? So, cuba buat A dengan B dulu. Boleh? Jawapan nombor 2, 176. Itu mesti sebab awak ambil direct ni kan? Betul je. Cumanya lebih bagus kan bila awak tekan kalkulator. 1.5 darab 10 kuasa 24 bahagi 6.02 darab 10 kuasa 23. Korang akan dapat panjang, betul tak? 2.491694 panjang kan? Betul? Betul?
Betul tak? Dapat panjang. Okey. Dekat kalkulator, ambil terus nilai tu. Ambil terus nilai tu darab jisim molar. Sebab tu dapat macam ni. Lebih bagus ambil terus kalkulator tu, nilai panjang tu darab jisim molar. Tapi dekat kertas kita tulis 4 titik perpuluhan sahaja. Faham tak? So jawapan awak pun betul je. Dia akan ada plus minus dekat skema nanti. Plus minus. Akan ada plus minus. Maksudnya kalau tak berbeza sangat betul lah. Tapi lebih bagus awak ambil terus daripada kalkulator darab jisim molar. Tapi dekat kertas tulis 4 titik perpuluhan sahaja. Okay? Alright. So ada apa-apa soalan lagi? Tak ada? Okay. Cuba buat A dengan B sahaja dulu boleh? Cuba buat A dengan B sahaja dulu. Cuba buat tanpa kita discuss. Cuba buat dulu boleh? 10 minit. Tak faham tanya tau. Yang lain ni nanti korang cuba buat sendiri. Kita cuba buat ni je dulu. A dengan B. Kemudian kita akan belajar buat formula kimia. Hari ni kita akan belajar buat formula kimia. Pukul 3 kita discuss. Sesiapa ada soalan, tanya ya. Tapi apa yang kita belajar setakat ni, yang penting cari apa supaya kita boleh cari benda lain. Yang penting kena tahu dia punya apa, konsep dalam kimia ni. Mol, bagus dah Lily. Apa-apa cari mol, tahu? Apa-apa cari mol baru boleh cari benda lain. Nak cari isi padu ke, nak cari jisim ke, nak cari bilangan zarah. Apa-apa cari mol. Bagaimana nak cari mol? Tengok maklumat yang diberi. Tengok info yang diberi. Okay? Saya tanya, Zidane Rizky ada ke? Zidane Ada. Rizky. Ada. Okay. Adibah Soleha ada. Tak ada.
Rabiatul Akilah? Tak ada Rabiatul Akilah. Iman Mikail? Pun tak ada Dah siap ke? Ke belum? Kalau belum nak bagi masa lagi. Kalau boleh nak korang buat sampai dapat. Belum Okay. Buat A dengan B je tau. A 12, B 12. Yang lain tu nanti tak apa. Boleh buat sendiri. Saya bagi 5 minit lagi Tak apa, slow-slow buat. Kalau boleh kita tak nak laju-laju sangat tapi tak faham. Kalau boleh kira-kira ni saya nak korang semua faham. Nanti kat sekolah senang sikit.
Okey, kita discuss boleh? Sebab sekejap lagi saya ajar satu benda lagi. Okey, so tengok soalan. Baca dan soalan berikut. So, sudah diberi RAM, Relative Atomic Mass ataupun jisim atom relatif setiap unsur, hidrogen, helium, karbon, nitrogen, oksigen, aluminium, sulfur. Dan juga nilai untuk pemalar Avogadro 6.02 darab 10 kuasa 23. Kemudian diberi isi padu molar pada STP dan juga pada keadaan bilik. Okey, soalan A. A kata, bilangan atom yang terdapat di dalam bahan berikut. Okey, so aluminium, korang kena tahu formula. Ini pentingnya kimia. Aluminium formula dia Al. Memang sesuatu atom. Siapa tahu formula amonia? Korang ada cari tak formula amonia? Sebab saya tak bagi ni. NH3. Betul, NH3. Kena tahu Tadi kalau tak tahu boleh search tadi. Okay. So aluminium memang sesuatu atom. Okay. So sekarang kalau nak cari atom, kita tahu formula dia kalau kita buat segitiga, mol darab pemalar Avogadro. Tetapi tak ada mol. So macam mana nak cari mol dia? Macam mana? Someone tolong. Macam mana nak cari mol dia? Dia bagi jisim 6.75 gram. Jisim bagi jisim molar. Betul. Itu fungsi dia bagi jisim. Supaya kita boleh cari mol. Maka kalau dekat kertas 2, pastikan tulis penuh. Bilangan mol Al sama dengan jisim bahagi jisim molar. Aluminium tengok dekat JAR. Jisim atom relatif. Al 27. Maka bahagilah 27 gram per mol. So akan dapat 6.75. Okey, Adam kata 0.25. Betul, bagus Adam. 0.25 mol. Okey, dah jumpa mol, maka dah boleh cari bilangan atom. So, bilangan atom sama dengan 0.25 mol darab pemalar Avogadro. Okey, darab. Sekarang ni sebabkan aluminium memang sesuatu atom, terus dia bagi jawapan. So, darab 6.02 darab 10 kuasa 23. So, akan dapat 1.505 darab 10 kuasa 23. Okey, Adam. Unit dia atom aluminium. Okey? Tengok nombor 2 pula. Nombor 2 ni lain sedikit. 5.1 gram gas amonia. Macam biasa, ini diberi jisim. Tetapi kena cari mol dulu. Maka, bilangan mol amonia. Diberi jisim, maka jisim bagi jisim molar lah. So, 5.1 gram. Bahagi jisim molar dia. Nitrogen 14. Tambah hidrogen 1 ada 3. Okey? Unit dia gram per mol. So, bila kira dapat berapa mol? 0.3 mol. Okey, Adam? Okey, 5.1 bahagi 17. Okey, 0.3 mol. Okey, betul. So, dah ada mol. Maka cari. Dia nak bilangan atom. Saya buat kat atas So, bilangan atom amonia. Formula dia kita tahu mol darab pemalar Avogadro. So, 0.3 mol. So, darab pemalar Avogadro. Okay, saya nak tanya. Macam ni je ke? Ingat tak apa kita belajar hari tu? Macam ni je ke ada something else lagi? Soalan nak bilangan atom. Amonia ni apa? Cuba bagi tahu saya. Amonia ni apa zarah dia? Amonia. Okey. So, amonia ni sesuatu molekul. Ini merupakan satu molekul. Dalam dia ada berapa atom? Dalam molekul amonia. Ada berapa atom? Ada 4. Bagus. Ingat tak kena buat apa? Kalau ada 4. Mol darab pemalar Avogadro. Lepas tu kena buat apa? Bagus Dalili. Darab 4 dekat belakang. Sebab soalan spesifik nak bilangan atom.
Okey. So 0.3 darab 6.02 darab 10 kuasa 23 darab 4. Sepatutnya akan dapat 7.224 darab 10 kuasa 23 atom amonia. Okey? Dapat ke untuk soalan A1, A2? Dapat Yang lain dapat tak yang lain? Boleh ke? Kalau tak dapat nanti cuba tengok rakaman balik. Kalau tak faham tanya personal boleh? Nanti PM saya. Saya terangkan balik. Tapi setakat ni boleh ke? Boleh? So tengok B pula. B kata hitungkan isi padu gas. Isi padu gas. Kita tahu nak cari isi padu gas kena mol darab isi padu molar. So sekarang kena cari apa dulu? Diberi gisin. So kena cari apa dulu? Macam sama macam atas. Kita kena cari apa dulu? Mol. Bagus. Apa-apa cari mol So diberi gisin maka mol. Okay, gas nitrogen. Dia N2. Sebab itu gas. Maka mol N2. Okay. So 5.6 gram bahagi N2 punya gisim molar. So N14 ada 2 gram per mol. Maka akan dapat 5.6 bahagi 28. So akan dapat 0.2 mol. So dah ada mol boleh cari isi padu molar. So isi padu gas nitrogen. So 0.2 mol darab isi padu molar pada STP. Dia nak STP. So STP tengok dekat atas dia bagi 22.4. Maka darab 22.4 dm padu per mol. Potong-potong. So akan dapat 4.48 dm padu. Okay, bagus. Okay, next. Diberi bilangan zarah helium. Helium formula dia He. Apa-apa cari mol. So, mol He. So, bilangan zarah. Okay. Bahagi Avogadro constant. 6.02 darab 10 kuasa 23. Sudah kena dapat berapa? 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, 0.022 mol. Bagus. Dah ada mol, carilah isi padu. Okay. Macam itu saja. So, 0.02 mol darab 22.4 mol per dm padu. So, akan dapat 0.448. Betul tak? 0.448. Betul Okay. So itulah pengiraan dalam bahagian depan-depan ni. Okay. So setakat ni boleh jelas ke? Di mana kita dah belajar cara mengira bilangan zarah, cara nak kira mass, jisim, cara nak kira isi padu. Dan juga kita dah belajar cara menggunakan ketiga-tiga formula untuk mencari jawapan. Boleh Semua orang okey Okey ke semua orang? Okey. Yang ni saya takkan yang ni boleh cuba buat. Yang ni saya takkan sempat ajar tau. So nanti boleh tengok ataupun belajar kat sekolah Cumanya saya nak tunjuk satu benda. Nah ni. Pastikan you guys dah hafal benda ni sebelum masuk sekolah. Nanti saya bagi dalam grup. Nanti saya bagi yang versi bahasa Melayu, versi bahasa Inggeris. So benda ni, ini kita panggil sebagai cation. Cation. Cation ni merupakan ion yang bercharge positif. Ion yang bercharge positif. So ada banyak ni kena hafal. Contoh ion natrium Na+, ion kalium K+, ion lithium Li+, argentum Ag+, magnesium Mg2+. Kena hafal. Kena hafal. Okey. Manakala yang belah kanan ni pula adalah anion. Anion ni adalah ion yang bercharge
negatif. So, kena hafal semua ni. Saya rasa saya masuk esok kot. Sekarang dah lewat tadi, sekarang tak sempat. Boleh tak malam hari ni cuba tengok-tengok dulu? Boleh? Tengok senarai ni, ion yang bercharge positif, ion yang bercharge negatif. Okay? And then, saya juga akan bagi satu latihan. Ini ujian. Ujian satu. Kalau nak buat, boleh. Nak suruh saya tanya pun boleh. Jadi saya bagi kat grup. Nanti minta dalam grup. Saya bagi. Nak cuba buat pun boleh. Nak tengok kalau dah faham ke tak. Bab 2 sampai bab yang dah belajar. Okay? So, saya rasa setakat ni